welcome back to my YouTube channel. So today, 14th of August, aku dah nak balik dah sebenarnya. Kalau korang tengok kat mana, kat office kan. So, esok will be a good day for me because tomorrow I will go to Pahang, to Merlot. So, kita orang pergi Pahang ni kan jangan apa-apa pun, just saja je macam nak survey-survey tempat. Sebab bulan 12 ni kita ada trip for all of our family, which is a family day for us. So, tahun ni kita orang decide nak buat family trip je. Tak nak buat family day macam suka nikah tu semua. Dah bosan dah bosan. So, see you guys tomorrow, but I don't know what will be happening today. Because tomorrow is my birthday. Haha. I don't expect anything pun sebab esok sebab esok pergi Pahang kan. Kau boleh buat apa je. So, hari ni it's gonna be a fun and chill day. I'm just gonna go to the chocolate fest. So, sekarang ada chocolate fest dekat Melaka Central sebenarnya. Tapi aku ni tak tahu nak pergi ke tak nak. Sebab tengah fikir nak pergi ke tak nak, Tapi maybe aku akan pergi sebab kawan aku, which is Kak Syai, dia ada kirim something. So aku tak nak kena pergi juga sebab I love my friends. I love them so much. So anything I will do for them. Okay? So, let's go. Okay. We borrow chocolate guys. Ni aku tak tahulah. Ni tak tahu mana datang ni. So we are at Chocolate Fest. I'm with my friends. I have Zarif and Iman here. So we'll see the damage. Banyak gila. So yang ni aku dah bari. So the total damage is RM190. You know. Tapi untuk 3 orang okey lah. 4 orang sebenarnya. Saya dengan Syai. Kak Syai kirim dekat saya. So now we're gonna go lepak sekejap nak makan sebab dia orang baru balik kerja. Lepas tu pergi makan. Happy birthday to you, happy birthday to me, happy birthday to me. Hi guys. So sekarang dah pukul 10.45. Aku baru balik keluar. Sekejap. So I received some gift from my mother and my friend. Lepas tu jap. Jadi kawan saya bagi saya ni juga. Si tada. Aku nak nangis je tadi waktu dapat sebab aku tak tahu siapa yang bagi. Pasal aku text orang tu and orang tu mengaku juga dia bagi. So this is it. Terima kasih. Aku suka sebab dia favourite aku ni. Dia favourite saya. Okay. Next, saya dapat hadiah daripada mak saya. Tada. And saya also dapat kek kat sini. Saya letak gambar kek saya kat sini. Ni sebab hari tu gelang masa aku hilang. Tak jumpa-jumpa. So tu tiba-tiba mak aku bagi baru. Walaupun tak ori tapi tak apalah. Dan aku dah ada gelang baru. Thank you mama. I love it. Lepas tu, lastly ada orang bagi ni. Jadi dia baru bagi. So aku tak buka lagi. So aku nak buat unboxing. Okay. Let's open it. So this is from my friend juga. One of my friends yang dah lama kenal aku daripada sekolah. Bukan daripada sekolah, daripada kecil lagi sampai sekarang kita orang kawan. Cuma kawan dia macam tenggelam timbul lah. So dia bagi aku hadiah ni. So let's open it. Sebab aku rasa aku tahu. And also dia bagi aku ni taklah hadiah pun, tapi dia belikan ni Tanforia ni dengan ni. So mari kita buka. 1, 2, 3. Tada. Wow. What is this? Wow. Bau minyak wangi. Oh my god. Oh my god. Dia belikan aku squishy. Wah. Ini yang ni tu. Tak tahulah ni original ke tak. Tapi macam original tu. So yelah aku makan budak-budakan sikit kan. Oh my god. Dia belikan aku ni tu. Tadi dia belikan aku ni. Dia belikan aku ni. Yes. Okay. Nak unboxing. So aku pernah minta tapi aku macam cakap dengan dia, jom cari dengan aku nanti benda ni. Lalu rupanya dia belikan untuk aku. Terima kasih tu aku squish. Wow. Oh my god. Ya aku rasa ni original lah weh. Tu Wah. Oh my god, this is so satisfying. We thank you so much tu. Weh sumpah benda ni best. Oh my god, dia tak sticky weh. Aku rasa ni original tu. Damn. Weh sedap weh. Yo, ini original weh. Kau tahu kalau aku squish kan.
It's a bit hard. That's why I like it. Dia tak terlalu lembik. Oh my god, cantik ni. Sorry guys, aku kalau hadiah ni aku overreact sikit. Oh my god, this is so nice. Okay, next. Aku ni dah buka dah tadi dekat cafe. Macam nak open ni. Tada! Ini Nido. Tengah bukan Nido, dumpling. Waktu beli coklat tadi. This now I have 3. Satu lagi sabun. Tak adalah. Bawa pemadam dah. Sumpah best. Okay, this one I will bring it to Pahang tomorrow. Bye. See you guys tomorrow. Oh, maybe later because my friend nak datang. Which is my best friend, Abby. Dia nak datang. Nak jumpa. So, we'll see her later. Okay. Abby is here guys. Hari ni aku buat vlog. Oh ya, Sebab ada vlog. Hari ni Kau main lama anjing nak tunggu dia balik sial. ya, aku pergi food. Aku pergi chocolate fest yang korang. Aku hantar tadi apa-apa. Dah lambat ni kau nak pergi rumah orang buat apa? Barang mak orang tu aku cakap. Lama aku tak marah pun. Aku cakap tak ada kilau. Cakap Allah. Sorry doh. Oh. Aku tak ni pula, tak sangka pula lama. Ya, aku pun tak sangka. So Abby give me this chocolate cake. And we have matching. Wait, hold on. Yeah, we have matching stitch. Papa letak kat kunci motor aku, tak buka bag. I always want to matching something. Yeah. Gelang aku sadly dekat mirror lagi ya. Yes, okay. Tada, we have same. Second thing yang kita matching. Kita pula tak ni. Oh, also baju ni pun Abby punya, Abby bagi. Taklah bagi, kita orang swap. Dengan keyboard. Oh. This is cute. See, I don't need man in my life. No. Yes, meant to marry only. Yes. But my guy friend is for my friends because I already accept them as my She's not a family. playgirl Saya bukan playgirl. Smack your ass. And also this. I love this sebab this is so soft. Macam aku. Yeah. Well, milih. This is so soft man. This is so cute. Aku cari kat nilai tapi nilai punya macam tak kena bijak aku datang. Kan yang jenis lembut. Yang keras kan? Aku fikir aku nak yang orang boleh bawa pergi travel kan, senang. Ya, weh senang weh, nak peluk pun senang. Okay, this is will be my new hugger now. Dekat Adel punya saya simpan lagi lah. Satu lagi tu saya akan buang. No, jangan buang. Campak atas. Ada loteng. Ada loteng juga. Thank you so much baby. Dia orang ada nak depo macam tu, style dia apa. Wah, ini dapat kunci lah. Kunci awak. Tak ada. 21 kunci. Teriak. Tanana. Aku tak ada orang biar balik pindah faham. Dia belum kerja lagi. And now we are at Pahang. Minggu lepas lah Kila dah suruh pagi. Yang ada outing tu sebab masa tu tengok agak tu. Termalo, tada. 3 jam. I drive alone from Alor Gajah to Termalo. I did it. Tahu kan sungai dia Oh. Ada dulu saya. Inilah makan nenek moyang kita besok yang kita inilah. Abang. Oh tu dalam tu. Mana dah paten ni? Paten tak ada. Tak nak dah. Kita dekat Termalo. Noe nak mandi kolam eh? Nak. Aku tak mandi. Nak terjun terus. Terus. Boleh terjun sebab Eh. ada pelampung. Ada pelampung. Kau yang buat pelampung? Macam jaket. Dia macam jaket. Oh, life jacket.
Bisa aku kolam dia? Benar dia ambil. Bisa aku kolam dia? Kawan tiga kamu boleh. Tak apa, nanti kita makan. Nanti kita makan. Pakai spek sebab teman lu sangatlah silau guys. Kita matching hijau. Matching. Ada ni kan strawberry matcha. Sama dia tu. Kita beli Adventure tu. jadi ke betul kan? Strawberry matcha. Dekat Sungai Udang Paya Lemput tu. Pergi kat situ. Aku baru sampai dah Wani, dah Adik, anak 3 orang. Dia dah rumah mati? Kedai tu lah. Kedai ni. Pasal kau selipar. Si Pawak. Kita nak pergi naik. Naik apa Naya? Hah? Naik apa? Nak naik jambatan gantung. Depan sana lah tapi Tengok, takut. di sana. Tolong sikit. Oh takut tak payah naik. Sini kita dah naik juga jambatan gantung. Ikut je. Bayar. Bayar. 3. 6 Takut. Takut. Saya takut guys. Gila saya. Dah nama dia. Malu takut kat belakang. Lawa lah mama. Macam ni sikit. Tak jalan sambil jalan. Music video. Main gambar. Arin dah. Jangan lanjut. Lawan nak lanjut. Baju lalu. Woohoo! Orang masak-masak ni. Ha? Orang masak-masak tak tahu orang masak dalam rambut tu. Woohoo! Alhamdulillah. Cut. One way. Habis tu bawa nak dalam mana? One way lah. Patah balik sana. Mana ada bawah ni? Oh, dang. Dah penakut ni. Yang ni dorang tak takut. Takut. Dia kalau nak Takut. sebab dia goyang-goyang. Tengok mana projek benda. Dah going back. Tahu pula tiba-tiba takut. Oh, licin. Woohoo. Ha, sangkut kaki aku. Tak je, Pak. Hai, cowboy. 2 kereta je hari ni. Mana Naimah? Naila. Oh, main telefon pula. Sementara tunggu pizza, kita main dulu. Terima kasih. Boleh. Macam main slime tapi dia super seru. Wah, apa hal lah ni? Sidon. Brownies that I got yesterday. Sedap. Dia lembut. So sekarang kita orang kat Archie ikan bakar. Tadi petang makan kapau pizza anak roll, which is macam arah bapak. Lepas tu malam ni aku pula jual ikan bakar. So gonna eat ikan bakar today with tom yum. Bye. Sorry lah guys, aku tak commit dengan aku punya vlog sebab aku penat. Bukan tadi aku swimming dengan kanak-kanak ni. Hainya ni jual ikan bakar. Jadi lain diri ya masih. Kita lain diri ya. Lupa lah tempat yang main.
Nasi tom yum. Si sawo lala. Potong goreng tepung. Kan dia nak. Amboi. Tadi dia diam tu. Wow, fly. Wow. Gosok, ada emot. Emot. Situ. Digosok, Digosok, diimut. Digosok, diimut. anak kecil. Serious? So now we are already finished eating at Acus Ikan Bakar. So nak balik nak tidur sebab aku tak suka tidur. So balik lah. So mana? Take the car over there. Bawa ke sini. Sebab saya adalah driver yang paling slay kat sini. Tidur. So tak payah ambil kereta terus kita balik. Tapi buat nak makan kan? Oh, dah jalan. Good morning guys. So hari ni 16 August. Kita nak ke pasar Peling, pasar Tani, pasar pagi. Paling terpanjang. Chief Fahad. Sekarang dah pukul 7.41. Patutnya keluar pukul 7 tapi semua lambat. Aku bangun dulu. Aku kata aku tak nak ikut. Aku siap dulu. So, begitulah cerita dia. Sorry lah guys kalau vlog aku tak pernah ngam. Sebab aku tak konsisten nak pegang phone. Mostly lain sebab lain anak-anak saudara aku. So memang tak ada mana aku nak pegang telefon. Kau tengok dah kena panggil. Tengok. Tengok dah. Nampak lah. Semua jadi morning person tau. Ya, aku mandi Ketelah mungkin nampak sedap main. Tapi aku mandi Aku mandi. So, see you guys. Okay. Selamat pagi. Malam-malam kan, saya pernah datang sini. Ya. Malam-malam, kita keluar, lepas tu kita tangkap gambar kat situ. Ya, situ. Jalan saya Selongok. Pasar pagi ini sepanjang 2 km. Okay, mari kita jalan. Si membeli. Tak beli, tengok dulu. I bought a pomegranate juice in the morning. Sedap tapi dia kelat sebab dia press dengan dia punya kulit sekali kan. So dia kelat sikit tapi I'll give it 6.5. Nice eh? Situ je. Dah baju sama colour dah. Dia kelat kan? Sebab dia kelat sebab ni dia press dengan kulit dia sekali. Oh, ya. Ini tak ubah lagi. Dia macam buah getah lah. Dia duduk dalam satu sarang macam tu. Bila dia dah matang, dia pecah. Bila dia pecah, keluar ni biji ni. Tapi ini pokok hutan lah, bukan pokok orang tanam. Pokok balak. Buat apa nama tadi? Perah. Perah. RM10. Berapa cik? 10. RM10. Cik, ambil satu je rasa. Ambil. Dah. Buah perah. Dia Bismillah. lemak-lemak juga. Tabung. Yep. Oh, it's good.
Boleh makan dia punya kulit ke? Aku makan kulit sekali. Ada makan kulit sekali. Tempoyak ya? Dah bawa balik mahu. Oh buka. Bodohnya aku. Ada rasa chestnut. Buah berangan. Chestnutnya. Fruit. Aku buat 8. Sedap. Ada berlemak. It's really good. Tak nak petai. Panjang laga weh. Panjang laga weh. Untuk sini feel different je guys. Banyak satu jalan. So kita nak patah balik. Dah tak ada muka dah. Mana squishy? Oh, mana ni? Lagi saya bagi saya punya pula. Sebab dia dah beli. Aku ujung ni pun tak dapat tau. Melek. Nak cari baju-baju anak buah. Crowded. Ya Allah. Tapi depan lagi panjang. Banyak gila squishy weh. Ini ada banter. Pilih lu, nanti balik aku buat haul. Kita beli squishy worth of RM80. Saya buat haul. Dia banyak mampus. Atas sana ya kami kata. Diorang tunggu kat bawah. Aku dengan abang pegang-pegang kat atas. So waste driver kan. Tapi selalu dia underestimate kan. Tapi yang penting squishy aku bawa. Tak nak tinggal. I love Pahang. Because of the slang. But macam tu lah cerita dia. Kau tak boleh keluar ni, sakit kan. Kau tengok banyak gila kereta park. Like sebab dia punya pasar dia panjang nak mampus sih. Almost 2 kilometers. Tapi tu baru 2 kilometer belum yang kau masuk Simpang Siu kiri kanan tu. Tapi aku dah mengah weh. Cakap sambil jalan. Tengok. There's a lot of cars. Tak tahulah boleh keluar ke tak ni, takut. Boleh kot. Takkan ada dalam blok rumah lah jemput saya nak buat haul. Okay, bye. Makan lah. Kuih 3 baru. Ni dah pukul 10 kita makan. Pukul 11, 12 kena mari. Kan? Dulu dia kawan. Padah. Air garam. Cakap dong. Dia sudah pun tak ada. Lepas tu dia punya gula kuah. Sambal dia manis lah. Kelabu satu dah ke lemak tadi 4 tu kan makan dah makan. Apa sedap? Dia banyak ini yang ada orang nak ada. Janganlah macam tu kakak. Makan Pahang punya Dubai Chewy Cookie guys. Dubai Chewy Cookie. Oh, cocok kau. Ni kena ni kah tok masuk orang tu siap kau. Enggak lagi langsung je. Oh, ni mochi lah bukan marshmallow. Hello guys. Aku baru habis makan. Aku nak buat haul. Tada! Okay, so kita review free gift dulu. Free gift yang kita dapat ni. Ni soal aku inside out punya ni. Fear ke anxiety tah? Fear rasanya. Okay. Ni nombor kecil biasa-biasa je. Ni pom-pom purine code. My Melody. Okay, boring. So free gift so okay je. Lepas tu ni aku punya beli butter. Butter dia sangat slow rising ya. See that? Oh my god. So slow rising. Ni seronok. I give it 9.5 out of 10. Lepas tu beli kacang. Dia ada crunchy squishy. Tapi crunchy dia yang macam slushy tu. Dia bukan crunchy aku punya sabun lah. Macam tu lah. Ada sabun juga. Ni slow rising ya. Kata sedap. Tak nak bawa kau pada bekas. Pada plastik. Lepas tu kita ada 5 nido.
Ni mak aku punya lah. Biasalah kau beli benda-benda fufu ni, biasalah packaging dia memang out. But it's okay. Ni mak aku punya. Tapi aku tak nak squeeze yang diorang punya sebab malas. Oh my god, this is so cantik. Okay, ni macam tie-dye ni style. Tapi dia in a clear punya ni. Dah rabak weh. Aku tak nak usik sebab mak aku punya. Tu ni Red Bull ada 3. Ni Sprite ni aku punya. Sebenarnya aku nak Red Bull ni, tapi aku fikir balik ni sebab dia ada logo ni, so aku tak nak. So aku ambil lah Sprite ni. This is so lembik. Oi. Okay. Ni dia lembut. Tapi yang setahu aku, Nido yang original dia ni sikit. Apa dia keras. Sebenarnya aku lagi suka keras actually. Tapi okay je kot, insyaAllah. Okay je sebab dia besar weh. Kau tengok nanti dia rebound balik. Sorry guys. Lepas tu 2 ni bapak aku punya. Satu lagi ni sebab ayah aku cakap beli je. Oh ni keras tu. Ini best lagi. Aku suka yang jenis keras sikit daripada yang ni lembik sangat. Tapi ni sedap juga. Tapi ni lagi keras. Oh my god, this is so satisfying though. Sumpah. Nak check? Nak check out. Nak balik dah. Bye. Esok sekolah. Hari ni hari jadi dia. Hari jadi Naima. Semalam hari jadi Kakak Kila. Tertinggal. Esok sekolah. Esok sekolah. Esok kerja. Esok kerja lah kerja. Saya kerja lah, awak sekolah. Kerja. Kerja dekat kedai lah. Takkan dekat sekolah pula. 1, 2, 3. Okay. 4 lah. 3. Nanti mak hantar. Hai. Outfit check. Sini outfit check. Okay dah. Outfit check. Sing. Belakang. Outfit check apa sing? Sing ah. Sing. Okay. Dah. Bye. Masih dah Agar nak buy homestay. Tengok ada bekal bekal. Ada bekal Nak beg saya tolong. Lekas saya. apa ni kuih. Okay, let's go. Bismillah. Dangai dengan pisang ni. Dangai. Cik betul tu bilik ada benda tak tinggal. Tak ada. InsyaAllah tak ada. Cun. Handphone beli mana? Complete. Okay, Maya. Maya tak ada. Kita kat mana? Kita dekat terminal. Tetangga ice cream. Cantiknya. Oh, sana ada banyak juga lah. Ada ikan bakar. Sudah. Okay. Jom balik. Balik mana? Haji. Balik Melaka lah. Yes, so guys. Bye-bye terminal. Ya, add kemas. Sila kita buat tu. Aku main record je guys. Kau tengok baca kotor. Aku makan mochi tadi, jatuh pada mulut. Dia terkemal. Oh, that's a lot. So, we already arrived at Melaka. So, I think this is the end of my vlog. So, see you guys next time. I just had to let you know you're